sekarang saya nak tunjuk macam mana nak daftar jadi Amway Business Owner atau ABO. Sebenarnya memang sangat senang je. First sekali, buka je mana-mana browser. Contoh macam Google Chrome. Lepas tu, type amway.my dan tekan enter. Ini laman web Amway Malaysia. Pergi dekat atas kanan tu, klik ikon orang tu. Klik sign up. Klik sign up as an ABO. Okey, dekat bahagian citizenship tu, maksud dia kewarganegaraan. Kalau anda rakyat Malaysia, tak payah ubah apa-apa. Kalau PR, permanent resident, tekan anak panah tu dan pilih permanent resident. Masukkan nombor IC anda, lepas isi, klik mana-mana ruang kosong. Sistem akan cek secara automatik. Kalau keluar warna merah, maksudnya mungkin anda dah pernah daftar atau ada masalah. Kena kontak Amway ya. Kalau keluar confirm, warna hijau, okey, boleh teruskan. Seterusnya, isi sponsor ABO number. Anda boleh letak 13499129, iaitu Wong Tun Meng punya nombor. Atau guna nombor orang yang invite anda tengok video ni. Lepas tekan confirm, sistem akan paparkan nombor ABO penaja dan juga sebahagian nama penaja tu. Scroll ke bawah sikit, bahagian international sponsor. Tak payah sentuh, biarkan saja. Teruskan scroll sampai personal information. Isi nama penuh ikut IC. Preferred name tu nama panggilan. Kalau ada isi, tak ada pun tak apa. Tarikh lahir dan jantina akan auto isi. Untuk identiti, tekan dan pilih bangsa anda. Kalau Melayu, pilih Bumi Putra. Pilihan bahasa, pilih je yang anda biasa guna. Contoh Malay. Status perkahwinan ni penting. Kalau bujang, pilih single. Kalau dah kahwin, wajib pilih married. Tekan ikon I tu kalau nak faham lebih lanjut. Sebab kalau pasangan dah jadi ahli, anda tak boleh join lain-lain. Masukkan nombor telefon. Tak perlu letak kosong depan. Sistem dah ada. Masukkan email, isi alamat rumah. Kalau dah kahwin, isi pula maklumat pasangan. Nama ikut IC. Nombor IC, semua lengkapkan. Pilih bangsa pasangan. Kalau tak nak nama pasangan dipaparkan, boleh tik dekat sini. Maklumat bank, boleh isi kemudian. Tak wajib sekarang. Sekarang anda ada di Declaration and Acceptance. Tik kotak tu, lepas tu tekan next. Bahagian preview ni untuk cek balik semua info. Pastikan semua betul. Jangan silap ya. Scroll ke bawah, anda akan nampak order summary RM60 untuk pendaftaran. Tekan proceed to payment. Untuk bayar, boleh pilih kad kredit atau online banking. Kalau guna kad, isi je dan tekan Pay Now. Lepas tu, bank akan minta approval. Approve dekat app bank anda. Dah siap? Tekan Next. Tahniah, anda dah hampir berjaya. Nama ABO tu nama anda. Dan nombor ABO tu nombor keahlian anda. Maknanya, anda dah sah jadi ABO Amway. Last sekali, cek email anda. Buka email dari Amway, klik link untuk set login ID. Sekarang anda dah boleh mula bisnes anda. All the best. Semoga berjaya dan capai impian anda.